Kita kadang-kadang kita berjalan tu semua, kita jumpa orang, kadang-kadang ada orang nak pukul kita ke, ataupun orang nak khianati kita ke, tuan-tuan semua. Jadi kalau kita tidak ada sesuatu amalan, akan menyebabkan mudah mereka nak merosakkan kita, tuan-tuan semua. Kalau boleh tuan semua, kita kena ada satu amalan yang mana musuh tengok kita ni, dia akan rasa gerun, daripada jauh dia akan gerun, dia takutlah dengan kita, dia tak boleh, aku tak boleh henti, tak boleh kacau dengan dia macam ni. Jadi apa amalan tuan-tuan semua? Okey, tuan-tuan baca ayat 129 dan 128 dan 129 surah At-Taubah, iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali setiap lepas sembahyang, insya-Allah tuan semua. Ustaz yakin tuan semua, tuan-tuan berjalan ke mana, insya-Allah tuan-tuan akan selamat dan tidak ada musuh berani untuk menyentuh anda, untuk mengganggu gugat anda sewaktu anda dalam perjalanan apa dan anda berada di dalam situasi apa-apa. Kalau boleh tonton share kepada sahabat kita kalau anda rasa ini ilmu paling bermanfaat untuk anda, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.